إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan maudhu'nya itu zat Allah Ta'ala dan zat segala anbiya'nya. Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat segala Rasulnya. Daripada sekira-kira yang kita bicarakan, daripada barang yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus. Baik. Dan maudhu'nya, maudhu' itu artinya tajuk, yaitu ruang lingkup perbahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini bercerita tentang apa? Itu maudhu'. Ya, tajuk dia, tajuk perbincangan tentang apa? Berkisar berkenaan dengan apa? Baik. Maka dia kata dan maudhu'nya, ruang lingkup perbahasan ilmu tauhid itu adalah tentang zat Allah. Tentang zat Allah artinya ialah tentang sifat yang ada pada zat Allah. Kalau istilah kita mengaji kitab-kitab lama, dulu ada satu patah perkataan, iaitu kunhu zat. Kunhu zat. Atau saya kata kunah zat, walhalnya kunhu zat. Atau hakikat zat, bagaimana rupa zat yang itu tidak dibincangkan. Kerana mustahil kita membincangkan bagaimana rupa Allah Ta'ala. Jadi disebut oleh ulama ini dengan zatnya, artinya ialah sifat yang ada pada zatnya. Yang itulah perbahasan. Kerana mengetahui sifat itu, itulah kita mengenal akan zat dirinya. Bukan mengenal bagaimana rupa dirinya, tetapi mengenal sifatnya. Baik, itulah mengenal akan zat Allah Ta'ala. Contoh, Allah Ta'ala itu wujud atau tidak wujud? Itu kita bahas tentang sifat wujud. Allah Ta'ala itu wujud dan menjadi satu kewajiban untuk kita meyakini tentang wujud Tuhan. Jadi wujudnya itu ada sama dengan wujud kita atau tidak? Kerana wujud kita ini asalnya ialah tidak ada. Kita ini adalah wujud ba'dal adam. Ada sebelum itu tidak ada. Dan ramai daripada kalangan kita sudah tidak ada.
tapi dulu dia ada. Dia artinya dia ma'dum ba'dal wujud. Allah Ta'ala, adakah dia wujud ba'dal adam, atau dia adam ba'dal wujud? Tak ada. Jadi apakah perkataan yang tepat untuk kita kata Allah tidak didahului oleh tiada? Itu adalah sifat qidam. Jadi zat Allah itu tidak berpermulaan, tapi dia wujud. Adakah akan binasa seperti kita? Tidak. Apakah sifat yang menunjukkan kepada dia tidak akan binasa? Baqa. Itulah dikatakan membincangkan tentang zat Allah yang wujud qidam baqa dan tidak sama dengan makhluk dia. Jadi ulama menyebutkan ringkas, iaitu ruang lingkup perbahasan tentang ilmu tauhid ini membahaskan tentang zat Allah, walhal membincangkan tentang sifat yang ada pada zat Allah. Itu. Karena itu sahaja cara untuk mengenal Allah. Bukan mengenal bagaimana rupa Allah, itu mustahil. Baik, itulah perbincangan dia, ya. Dan ditambah lagi segala anbiya-nya. Anbiya itu ialah plural daripada nabi, ya. Nabi seorang, anbiya maknanya para nabi. Jadi yang kedua membahaskan tentang zat segala anbiya-nya, yakni membincangkan segala sifat yang ada pada para nabi. Itu maksud perbincangan ilmu tauhid kita. Baik. Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat segala rasulnya. Dia nak lebarkan lagi perbincangan. Dia sebut balik. Saya katakan tadi, berbincang tentang zat Allah dan zat Rasul. Jadi apa maksud? Maka dia kembangkan. Yakni dia kata daripada di sini artinya ialah iaitu. Ya. Ini sebab kita gandingkan dengan kitab Arab. Kitab Arab diterjemahkan dengan min. Min artinya daripada. Tetapi diterjemahkan ke bahasa Melayu atas kaedah bahasa, maka diterjemahkan dengan iaitu, bukannya daripada. Tapi tulis daripada tulisannya, maksudnya ialah iaitu. Baik. Maknanya iaitu yang dibincangkan tentang zat Allah dan Rasul, sekira-kira yang kita bicarakan daripada barang yang itu artinya sifat yang. Daripada barang yang, daripada sifat yang wajib baginya, bagi Allah dan juga bagi Nabi. Itu yang kita bincangkan. Maknanya kita tidak membincangkan tentang susuk tubuh Nabi. Kita tidak membincangkan tentang bagaimana rupa Allah. Tetapi kedua-dua perbincangan ini terfokus kepada sifat Allah dan sifat segala Nabi. Baik. Kenapa difokuskan kepada dua ini sahaja? Difokus kepada dua ini sahaja. Sebenarnya ada lagi satu perbahasan. Dia belum sebut lagi di sini. Ya, ini perbahasan tentang perkara-perkara yang ghaib. Contoh, azab kubur, soal kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam malaikat, alam jin. Ini disebutkan ialah beriman dengan perkara yang ghaib. Tiga asas perbincangan tentang ilmu tauhid. Pertama ialah tentang ketuhanan, yakni sifat yang ada pada Allah. Yang kedua membincangkan tentang kenabian, itu sifat yang ada pada segala nabi.
Yang ketiga ialah membincangkan tentang perkara yang ghaib. 3 ni sahaja perbincangan tentang ilmu tauhid. Baik, bila kita bincang tentang ketuhanan dan kenabian, kita membincangkan tentang sifat Allah dan sifat Nabi. Maka sifat yang dibincangkan itu terbahagi 3. Pertama, dia kata wajib baginya, yakni sifat wajib yang wajib ada pada Allah, sifat wajib yang wajib ada segala Nabi. Maknanya sifat ini tidak dapat ditolak oleh akal, ada pada Allah Ta'ala. Contoh, sifat kudrah, sifat berkuasa Allah Ta'ala. Bolehkah akal kita mengatakan Allah tidak berkuasa? Mustahil. Kalau tak berkuasa, bagaimana kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita? Dan asasnya ialah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ringkasnya begini, tidak semua orang yang boleh menggali Al-Quran dan hadis. Tak ada kemampuan, tuan-tuan. Tidak ada kemampuan bagi semua orang. Melainkan kemampuan itu eksklusif kepada orang yang memang mendalami ilmu-ilmu yang tertentu. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu usul fiqh, ilmu usul macam-macam. Segala ilmu ini dia akan mengembang kepada ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, tetapi ada kaedah-kaedah dia. Dan tidak semua orang yang memahami ilmu ini. Sukar untuk orang memahami. Namun ulama kita, mereka menggunakan kaedah yang sudah tepat dengan Al-Quran dan hadis, supaya semua orang boleh berfikir dengan cara yang sama. Supaya tuan-tuan, bila mengatakan Allah itu maha berkuasa, tidak ada satu orang pun yang boleh menolak Allah maha berkuasa, sekalipun tidak mengetahui apakah dalilnya. Akan tetapi dalam satu kawasan mesti ada satu orang yang mengetahui apakah dalilnya Allah maha berkuasa. Kalau tidak ada orang yang tahu, maka berdosalah kampung tersebut. Macam kita di taman ni, kan? Mana kena ada orang. Alhamdulillah taman kita ramai ustaz, kan? Makna tapi tidak boleh kita mengharapkan cuma ustaz-ustaz ini sahaja. Kita mesti ada pelapis-pelapis dia, supaya patahkan tumbuh, hilangkan berganti. Jangan patah tak tumbuh-tumbuh, hilang tak ke mana cari kita jumpa. Tak ada pengganti dia. Maka besok kalau tak ada pengganti dia, tuan-tuan tanggung dosa. Sebab itu kena daripada sekarang mencetak para alim ulama. Apa pentingnya alim ulama? Sangat penting, tuan-tuan, sangat penting. Ya, karena ini dia akan menghala tujukan generasi yang akan datang dan akan mengingatkan kita tentang hari alam barzakh dan juga tentang hari kebangkitan, iaitu itu tujuan manusia dihidupkan, kembali semula ke sana, beribadah di sini, buat kerja di sini, keputusannya di sana. Man zara'a, maka dia akan hasada. Man hasada, maksudnya man zara'a, siapa yang menanam. Zara'a ni maknanya apa dia? Berladang. Siapa tanam tumbuh-tumbuhan, siapa tanam pokok, pokok kacang panjang ke, kacang apa baiklah, tanam toge, zara'a, sampai masanya dia akan mengutip hasil dia. Man hazara'a, man hasada, barang siapa mengutip hasilnya, hasala, dia akan beroleh keuntungan. Apa mafhum sebalik dia? Kalau tidak menanam, dia tidak akan menuai. Kalau tidak akan menuai, maka tidak akan ada hasil dia. Dengan sebab itu, yang mengajar kita zara'a ni
menanam ialah para alim ulama. Baik. Maka sebab itu ulama kita gariskan satu panduan kepada kita bahawasanya Tuhan kita dia mesti maha berkuasa. Kalau dia tidak maha berkuasa, tak layak jadi Tuhan. Dalil daripada mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Tetapi kita tak hafal, tidak mengapa. Cukup kita berdalilkan bahawasanya tanda Allah maha berkuasa adanya alam ini. Kerana alam ini ciptaan dia. Kalau dia tidak berkuasa, maka mustahil alam ini wujud. Maka sudah mencukupi. Dalil naqli dengan Al-Quran dan hadisnya, maka lepaskan kepada para alim ulama kita untuk menjawab. Baik. Itu sudah memadai. Baik. Dia kata, barang yang wajib baginya, artinya sifat wajib yang wajib ada pada Allah Ta'ala. Dan yang mustahil, artinya ialah sifat mustahil yang mustahil ada pada Allah. Jangan kita kata Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Tak ada. Yang adanya ialah Allah itu ada sifat wajib, Allah itu ada sifat mustahil, sifat harus. Allah tidak ada sifat mustahil. Maka bagaimana cara menyebut yang betul? Iaitu sifat wajib yang wajib ada pada Allah, sifat mustahil yang mustahil ada pada Allah, sifat harus yang harus ada pada Allah. Itu dipanggil apa dia? Wujubul wajibat dan jawazul jaizat dan istihadatul mustahilat. Ini kaedah dia. Cuma kita terjemahkan dengan iaitu wajib, sifat wajib yang wajib ada pada Allah, sifat mustahil yang mustahil ada pada Allah Ta'ala, dan sifat harus yang harus ada pada Allah. Itu perbahasan dia. Baik. Dan yang mustahil ni kita pun tahu. Kalau kita kata contoh seorang sifat mustahil yang mustahil ada pada manusia, contohnya apa dia? Kekal abadi manusia, tak mati-mati, itu mustahil. Tak kisahlah mustahil pada akal ke mustahil pada adat, dia akan ada perbincangan yang lain nanti. Tapi asasnya ialah itu mustahil kalau nisbah kepada manusia. Kalau kita kata Allah satu masa besok dia akan binasa, itu mustahil. Akal tidak boleh menerima sama sekali Tuhan itu akan binasa. Mana bukti dan dalilnya? Dia maha berkuasa. Dan sudah kita bincangkan kalau dia binasa itu bukan Tuhan. Kita pegang yang itu sahaja. Maka oleh kerana itu, dalil yang berbentuk naqli daripada Al-Quran dan hadis kita lepaskan kepada para alim ulama. Kerana kita tak hafal. Baik. Dan yang harus, arti sifat harus yang harus ada pada Allah, seperti Allah menjadikan kita sebagai seorang manusia. Tetapi Allah boleh tak jadikan kita bukan manusia? Apa tak boleh pula? Maka syukurlah kita dijadikan sebagai seorang manusia. Allah boleh menjadikan kita sebagai kambing. Allah boleh menjadikan kita sebagai apa? Orang yang tak semayang. Jadi kita yang semayang macam mana? Melihat orang tak semayang, jangan memandang dengan pandangan hina. Karena tak sembahyangnya dia itu pun Allah yang jadikan. Sembahyangnya kita pun Allah juga yang mentakdirkan. Maka jangan pandang buruk kepada orang lain. Tetapi Allah suruh apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa dia? Ud'u, ajak, panggil, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, Islam, bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Maknanya ajak orang beramal tapi dengan penuh kebijaksanaan, ya. Jangan gunakan teknik yang tidak bijaksana. Gunakan teknik yang bijaksana, terpulang kepada kebijaksanaan kita. Kalau kita asyik perli sahaja, orang pun tak tahan dengan perlian kita, kan? Asyik tunjukkan kata salah, tak tunjukkan mana yang betul pun tak ada guna juga. Kalau kita kata salah, mana yang betul? Tunjukkanlah yang betul. Bukan asyik kata salah, mana betul dia? Tunjukkanlah yang betul. Baik. Sebab itu dia kata, apa dia? Bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah ni letakkan tempat yang tepat.
macam anak degil watan dia, tapi penuh kebijaksanaan. Jangan dihukum tak setimpal dengan kesalahan dia. Kesalahan tumpah air je, tapi pelempang 2 kali. Tuan-tuan fikir agak macam mana? Adakah kesalahan dia tadi setimpal dengan hukuman yang kita bagi kepada dia? Kalau tak setimpal, tidak ada hikmah. Kalau perlu digotan, gotan. Kalau tak perlu digotan, jangan gotan. Itu hikmah. Anak kita dah menggigil ketakutan, itu sudah memadai, kan? Sebab tujuan kita bukan nak menghukum, tapi ta'dib. Ta'dib itu apa dia? Iaitu mengajarkan adab kepada anak-anak. Ini hikmah. Bantu juga agama Islam. Ajar orang kepada Islam dengan hikmah, jangan paksa-paksa. Dulu ada satu orang di zaman Nabi SAW, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat la ikraha fid din. Karena ada di kalangan orang-orang Yahudi yang masuk agama Islam, anaknya kekal Yahudi. Kenapa Yahudi ni salah agama dia? Salahnya ialah tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Islam itu benar? Karena mengimani Nabi Musa dan mengimani Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi cuma mengimani Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain, tidak mengimani Nabi Muhammad. Maka dia nak anak dia ni mengimani Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengadu ke Nabi SAW, turun ayat la ikraha fid din. Tidak ada ikrah. Ikrah apa dia? Pemaksaan. Fid din, dalam agama ini, agama Islam, tidak ada pemaksaan. Sebab qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kesesatan dan petunjuk jelas, tak perlu dipaksa-paksa. Yang salah itu jelas, yang betul itu jelas. Begitu juga Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Baik, cuma kita nak yang mana satu? Maka Islam mengatakan selama tidak menjadi orang Islam, tidak dipaksakan untuk mengikut agama Islam. Masuk ke masjid, orang Islam macam mana? Dilihat. Kalau berhadas besar, tidak boleh masuk ke masjid dengan tujuan untuk al-muqsu. Al-muqsu maknanya duduk sebentar, tak boleh. Kalau ada barang tinggal sekalipun, ulama fiqah kata macam mana? Masuk pintu sini, keluar pintu sana. Jangan masuk pintu itu, keluar balik pintu yang sama. Tak boleh. Menandakan yang dia ialah abir sabil, orang yang sekadar lalu sahaja, tinggal beg dalam ni, pintu sana masuk, pintu sana keluar. Kalau dia berjunub ataupun dia hadap sah. Orang bukan Islam macam mana? Tak mengapa, masuklah. Masuk walaupun dia hadap sah. Sebab tidak ada dalam etikadnya dosa berhadap sah. Tapi kita tidak. Sebab itu dalam masalah ini la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama tersebut. Inilah hikmah kebijaksanaan yang perlu ada bagi para pendakwah kita. Baik. Kemudian dia kata dan wadhi'nya, wadhi' iaitu orang yang mengasaskan, bukan mengasaskan fahaman, tetapi menghimpunkan segala dalil dan segala hujjah, kemudian disandarkan kepada beliau, yakni Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ni wadhi' yang dikatakan sebagai pengasas, walhal ialah dia tidak mengasaskan, tetapi dianya ialah dinisbahkan kepada dia kerana beliaulah yang menghimpunkan dan membawa segala hujjah dan dalil sehingga jelas inilah dia agama kita dan yang patut kita imani, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau katanya ialah wadhi'nya, yakni orang
yakni pertama-tama itu ialah orang yang paling awal. Baik, pertama-tama orang yang menghantarkan dia, yakni yang mengasaskan dia. Mengasaskan dia tu apa dia? Mengasaskan ilmu akidah ni. Baik, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Dan adalah ceritanya, ini kisahnya macam mana beliau dinisbahkan ahli sunnah ini kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama ni tuan-tuan ingatlah elok-elok, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Ada lagi kitab-kitab yang beliau karang yang tidak diketengahkan, ya, banyak lagi. Tetapi kita sebuah kitab ni pun tak tahulah bila nak khatam. Takkan kita nak bawa kitab yang lain pula, kan? Ini pun sudah memadai. Ya, ni kitab ini bukan karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia karangan Syekh Daud Al-Fatani, tetapi di atas metodologi atau metod yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama mazhab Asy-Syafi'i itu dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dinisbahkan kepada beliau. Beliau bukan mereka cipta, tidak, tapi menghimpunkan hujah dan dalil, serta beliau saring dan beliau proses, maka akhirnya keluarlah hukum-hukum fiqh beliau disebahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan datang ulama-ulama yang lain belajar dengan Imam Syafi'i, mengikut metodologi Imam Syafi'i, dan sangat berpuas hati dengan cara pendalilan Imam Asy-Syafi'i, dan seolah-olahnya kita mengatakan hampir mustahil mereka itu nak membuat satu mazhab yang menyamai, menandingi Imam Asy-Syafi'i dari sudut kekuatan hujah dia. Maka akhirnya ulama-ulama ini menisbahkan diri mereka sebagai orang yang bermazhab Syafi'i, dan mengarang pula lagi kitab-kitab yang besar-besar yang tak pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i masalahnya, tetapi kaedah mengeluarkan hukum itu ditinggalkan oleh Imam Syafi'i, dimanfaatkan oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Gitulah. Bukan dia gaso. Orang tanya apa hukum ni? Dia gaso boleh ni. Tak ada. Nak kata dia gaso mesti dengan kaedah. Imam Syafi'i ada kaedah-kaedah dia. Baik. Nak kita kata boleh atau tidak, bukan sembarangan. Niat wajib atau tidak? Wajib berniat ketika kita salat. Apa dalil wajib berniat? Dia kata innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Maka amal-amal itu dengan niat itu dipanggil dalalah iqtidah. Ada sesuatu yang tidak disebutkan di situ. Apa dia? Hanya saja amal itu adakah sah dengan niat atau sempurna dengan niat. Ada dua perbezaan. Kalau sempurna dengan niat, tak wajib berniat. Kalau sah dengan niat, wajib berniat. Maka ulama mazhab Hanafi mengatakan sempurna dengan sebab berniat, maka tidak wajib niat. Maka lahirlah mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib berniat, karena beliau mengatakan perkataan tadi hanya saja amal itu dengan niat artinya sempurna dengan sebab niat. Tapi kata Imam Syafi'i bukan sempurna, sah atau tidaknya. Maka artinya ialah hanya saja amal itu sah dia dengan sebab berniat. Maka timbullah hukum wajib berniat, tidak berniat maka batal atau tidak sah. Itu Imam Syafi'i. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia mengasaskan satu metodologi pendalilan, cara penghujahan. Maka ulama yang satu dunia pada masa tersebut sebagai majoriti, mereka sangat berpuas hati dan tidak dapat menolak kekuatan hujah tersebut. Siapa antaranya yang memang terkenal dengan kita kata sebagai pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Antaranya ialah Imamul Haramain,
Siapa Imamul Haramain? Imamul Haramain guru kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali juga pendukung, dan banyak ratusan ribuan para alim ulama yang besar-besar bernaung di bawah mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Sebab itu dia kata di sini ialah yang mengasaskan ilmu ini. Yakni yang pertama orang yang menghantarkan dia itu, yakni mengasaskan ilmu usuluddin, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita kata Abu Hasan Asy'ari. Yang betul dia ialah sebutan dia Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Tuan sebut Abu Hasan Asy'ari betul juga. Abu Hasan Asy'ari. Baik. Cara Melayu lah nyebut Abu Hasan Asy'ari. Tapi orang dia kono ke tak kono? Dah nama lain takkan orang tu ya. Macam saya lah. Orang panggil Yasin Roya. Baca macam mana Tuan? Yusri. Boleh tak baca Yasro? Yusro. Boleh? Kan? Yusro boleh. Tapi Yusro tu saya ke orang lain? Pastilah orang lain dah bunyi lain. Pasti orang lain lah, takkan saya apa ya? Dah. Boleh faham maksud saya tu? Kadang-kadang yang bunyi sama pun belum tentu saya lagi. Kan? Yusri jumpa tepi jalan dia menyanyi. Yusri tanya nama siapa? Yusri KRU. Tanya ada kuliah malam ni Ustaz? Mana dia tahu kuliah apa? Contoh, nama sama orang berbeza, apatah lagi nama lain. Yusro dengan Yusri orang yang berbeza. Kalau macam tu Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Hasan Asy'ari sama ke tak sama? Kita kata ialah nama tu orang lain apa ya, tapi saya maksudkan ialah Abu Hasan Asy'ari yang mengasaskan ahli sunnah wal jamaah, itu maksud saya. Betul lah tu, sebab kita orang Melayu kan. Baik, dulu di Mesir ada satu kawan nama dia Abdul Malik, anak kepada Syekh Sayyid Ali Abdul Majid, guru saya lah. Saya tasmi' Quran dengan Syekh Sayyid Ali bin Ali Abdul Majid, masih hidup 80-an dah usia dia. Tapi Masya Allah, Quran sungguh. Dia tak pernah ponteng bangun malam. Dia orang bertariqah, orang sufi. Kemudian dia ni yang orang yang sangat mahir dengan qiraat. Anak dia nama Abdul Malik. Sekarang ni Syekh lah, Syekh Abdul Malik. Saya panggil dia Li, magah dia. Kata Li, aku panggil Li ni. Kata ya dah, orang Malaysia panggil Li. Kau sini Abdul Malik lah. Kalau Malaysia tak Li Malik. Itu orang lain dia tak, kau lah orang dia. Mana kita sebut tadi maksudnya dia. Guna bahasa kita. Tapi yang betul dia apa dia? Abdul Malik, itu yang betul. Abul Hasan Asy'ari itu yang betul. Abu Hasan Asy'ari itu betul lah nisbah kita maksudkan dia ni. Cuma sebutan dia tak tepat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dan adalah ceritanya, mana ada hikayat di sebalik terbentuknya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Fahaman salaf dan khalaf mula terbentuk. Dulu salaf. Ini ada perbincangan yang panjang nanti. Sampai tempat dia kita akan bincang. Tak tahulah bila. Tapi akan sampailah. Iaitu tentang salaf dan khalaf. Khalaf ini, inilah bermula pada Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Beliau mengatakan begini. Kisahnya. Ceritanya adalah Abu Hashim Al-Jubai. Ini bapa tiri dia. Abu Hashim Al-Jubai ini ialah ayah tiri kepada Abul Hasan Asy'ari. Baik, Abu Hashim Al-Jubai itu guru Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu adalah dia punya pangkat keduanya. Pangkat pertamanya ialah bapa tiri dia. Yang keduanya bukan sekadar bapa tiri dia, bahkan ialah guru dia sendiri. Lagi bapa tiri, lagi bapa tiri. Bapa tiri itu macam mana kait dia? Suami ibunya. Maknanya ialah bapa tiri, tetapi suami kepada ibunya. Maknanya ialah bapaknya dah tak ada, ibunya kahwin lagi. Kemudian dengan satu orang yang bernama Abu Hashim Al-Jubai. Maka Abu Hashim Al-Jubai ini yang mendidik Abul Hasan Al-Asy'ari.
Baik, dengan fahaman Mu'tazilah. Baik. Maka tinggal mengikut, yakni siapa dia? Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka tinggal mengikut, maknanya apa dia? Maka mengikutlah Abul Hasan Al-Asy'ari. Barang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah, iaitu barang yang maknanya apa dia? Sesuatu yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah, mana akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini daripada orang yang Mu'tazil. I'tazala, daripada perkataan i'tazala, maknanya dia menjadi terusir, terpinggir. I'tazala. Maka orang yang i'tazala ini dipanggil Mu'tazil. Baik, maka tak di akhir perkataan Mu'tazilah itu ada tak marbutah tu kan, itu maknanya ialah orang yang sangat mengasingkan diri, marah sangat dengan gurunya Hasan Basri. Siapa dia? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha tak puas hati dengan gurunya Hasan Basri, sehingga gurunya mengusir dia daripada majlis ilmu dia. Maka jadilah dia orang terusir. Dalam bahasa Arab dipanggil Mu'tazil. Isunya ialah bagaimana budak-budak yang mati kecil, di mana nak diletakkan. Dia kata diletakkan ialah manzilatain. Diletakkan satu tempat di antara syurga dan neraka. Situ letak dia pula. Maka guru dia tak setuju. Ada bangkang guru dia balik, kerana berpegang kepada logik akal. Maka kaedah Mu'tazilah ini kaedah yang mendahulukan akal berbanding nakal, yakni nas syara'. Dikebelakangkan nas syara', kemudian ditimbang dengan akal. Kalau akal tersebut tak sepadan dengan dalil itu, maka dalil itu perlu diubah. Maksudnya seiring dengan kaedah akal. Siapa dia? Mu'tazilah. Kita tidak. Kalau memang nas itu bersifat sarih, nas itu tidak membawa makna yang kedua atau yang ketiga, maka tidak akan ditakwilkan. Contoh dia, kita kata wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah manusia di akhirat nanti nadhirah. Nadhirah itu apa dia? Bercahaya-cahaya. Makna muka yang sangat ceria. Ila rabbiha nazirah, ke wajah, ke zat Tuhannya, nazirah, melihat. Maknanya melihat zat Allah di akhirat, maka orang yang melihat akan bercahaya-cahaya mukanya kerana tersangat seronok. Maka Mu'tazilah mengatakan mustahil melihat Allah di akhirat. Tapi nasnya kan jelas, nas tersebut mengatakan nazirah, melihat. Dia kata tidak. Kenapa? Karena Allah bukannya berbentuk. Kalau tak berbentuk, tak dapat dilihat. Contoh udara. Udara berbentuk atau tak berbentuk? Tak ada bentuk. Kau ada bentuk, saya pun tak nampak. Tak nampak, Alhamdulillah. Mana boleh beritahu saya kata nak rupa. Ada kita nampak ke tidak ada udara. Tak nampak pun sebab tak ada bentuk dia. Baik. Lagi tidak ada jisim dia. Allah Ta'ala bukan berjisim, bukan dia berhala. Kalau ada jisim dia, contoh abu terbang ke, nampak abu tadi, nampak masjid surau kita lihat, kerana ada bentuk dan ada jisim dia, dan perlu berhubung dengan cahaya. Kalau tak ada cahaya, ada besar mana bentuk sekalipun tak dapat dilihat. Maka Allah tidak berbentuk, Allah tidak berjisim, Allah tidak berhubung dengan cahaya, maka bagaimana boleh dilihat? Maka ditakwillah ayat yang muhkam ni tadi. Ayat yang jelas menunjukkan melihat Allah ditakwilkan agar sepadan dengan kaedah akal Mu'tazilah. Itu faham Mu'tazilah. Fahaman ahli sunnah tidak. Selama tidak perlu ditakwilkan, maka tidak ditakwilkan. Contoh, yadullah, tangan Allah. Itu perlu ditakwilkan, kerana tangan itu membawa erti apa dia? Tashbih, tajsim dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, tangan Allah, tangan manusia, ayat yang lain mengatakan bal yadahu mabsutatani,
bahkan dua tangan Allah. Ini pula yadullah, satu tangan. Yadun tu singular, satu tangannya. Tiba pula ayat yang lain, bal yadahu, bahkan dua tangannya. Dalam ayat yang lain pula, wassama'u banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan kami, lebih dari 3. Maka makna ini membawa apa dia? Kecelaruan bagi manusia memahami, dan boleh membawa kepada menjisimkan Allah. Maka oleh kerana itu diguna pakailah kaedah takwil. Ulama yang sebelum daripada Abul Hasan, bagaimana mereka memahamkan? Mereka tidak mentafsirkan. Maknanya faqira'atuhu fatafsiruhu qira'atuhu. Tafsiran daripada ayat yang yadullah itu cukup dengan membacanya sahaja. Mereka tidak menterjemahkan. Nah, itu mana tidak mentakwilkan, tetapi mereka mentakwilkan takwil ijmali nama dia. Kerana ditanya orang, yadun ni makna tangan ke? Dia kata tidak. Serah kepada Allah maksud dan makna dia tanpa diterjemahkan. Oleh kerana menafikan yadun makna tangan, dipanggil takwil ijmali. Tapi takwil tafsili itu ahli sunnah. Tangan artinya kuasa. Kita kata tanah itu di tangan saya. Saya berhak buat apa sahaja. Kita tengoklah tempat tangan dan tanah, tak ada pun. Makna dia apa dia? Tanah itu di bawah kuasa saya. Itu makna tangan. Maka ada kaedah bahasa yang menunjukkan bahawasanya tangan tidak menunjukkan kepada makna tangan, bahkan makna kuasa. Maka disitulah ahli sunnah mentakwilkan. Tetapi Mu'tazilah tidak. Asalkan tak tepat dengan kaedah akal dia, maka dia akan mentakwilkan ayat Al-Quran. Baik, itu Mu'tazilah. Ini yang diajar kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, kita Isya 8.35. Baik. Kemudian berapa lama? 40 tahun. Lama tuan-tuan ya. Orang Islam kata apa dia? Sako dengan pahaman tersebut. Baik. 40 tahun bukan senang tuan-tuan. Nak mengubah satu fahaman yang sudah dipegang selama 40 tahun bukan senang. Baik. Kemudian maka terlihat, bukan terlihat tu, melihat. Maka melihat ini ialah bermimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Perkataannya ialah ra'a tu maknanya lihat. Jadi dia kata lihat dalam mimpi lah. Baik. Maka kemudian melihat ia, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, akan baginda Nabi SAW pada tidurnya 3 kali. Pada tidur maknanya di dalam tidurnya sebanyak 3 kali. Nabi jumpa dia 3 kali dalam tidur dia. Baik. Berkata ia, yakni berkata Nabi SAW baginya, bagi Abul Hasan Al-Asy'ari, pada tiap-tiap kalinya diulang. Dia berkata kali pertama, kali kedua, ni kali yang ketiga pula. Nabi kata kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, hai Abul Hasan. Tuan-tuan, adakah ini bererti Abul Hasan Al-Asy'ari dikatakan sahabat Nabi kerana berjumpa Nabi? Sahabat Nabi itu ialah man laqiyan Nabi, kerana beriman dengan Nabi. Adakah Abul Hasan Al-Asy'ari bermimpi bertemu Nabi maka kita kata dia sahabat? Tidak. Kerana pertemuan itu mesti terjadi hal hayatihi, iaitu pada ketika hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah wafat, bermimpi bertemu dengan Nabi, maka itu dipanggil mubasyirat, iaitu perkara-perkara yang dikatakan sebagai khabar-khabar yang menggembirakan. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhatan. Barang siapa bertemu aku semasa dia tidur, dia akan bertemu aku semasa dia jaga. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih. Baik, 3 kali.
Nah, itu masalah orang bertemu Nabi dalam mimpi ini betul ke tak betul, jadi ke tak jadi. Orang bermimpi bertemu Nabi adalah benar. Yang dilihat itu adakah Nabi? Ya. Bagaimana adakah Nabi kata aku Nabi? Yang kita bermimpi ini, kita sahaja yang tahu. Lihat siapa sahaja. Tiba hati kita mengatakan ini Rasulullah. Itu sebahagian daripada tanda. Cuma datang dalam keadaan yang tertentu tersebut, bukan pada wajah asal kadang-kadang. Ada membawa petunjuk yang tertentu, boleh dikatakan sebagai mubasyirat. Nampak satu orang hati dia mengatakan ini Rasulullah, tetapi muka dia muka kawan kita, pakai seluar pendek pula tu. Baik, itu berkenaan dengan apa dia? Pegangan agama kita sendiri yang tidak kuat, macam-macam lah. Tapi kalau melihat Nabi dengan wajah yang asal, itu sangat luar biasa dah. Fasayaranya qazatan, dia akan melihat aku secara yang qazah nanti. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, yaitu fa inna syaitan la yatamassalu bi surati. Syaitan tidak akan dapat menyerupai dengan rupa aku, takkan dapat. Baik. Kalau bermimpi itu rezeki lah, rezeki dia. Dan bukan sembarangan orang yang dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, hai Abul Hasan, wahai Abul Hasan al-Asy'ari. Hai Abul Hasan. Abul Hasan maknanya Abu Hasan. Baik. Itu grammar bahasa Arab yang menyebabkan jadi Abul Hasan. Baik, hai Abul Hasan, tolong olehmu akan aqaid, yakni simpulan-simpulan iman yang diriwayatkan, yakni simpulan iman itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abul Hasan al-Asy'ari, kamu hendaklah mendukung atau kamu hendaklah mempertahankan akidah itu datangnya daripada aku, yang akidah itu daripada aku dibawa oleh para sahabatku. Seperti dikatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu akidah yang aku dan para sahabat berpegang dengan akidah tersebut. Maka wahai Abul Hasan, kamu pertahankan akidah yang dibawa oleh sahabatku yang sudah selari dengan peganganku. Baik. Dia kata, kemudian aqaid berkata, maka bahawasanya ia, yakni akidah yang diriwayatkan daripadaku itu yang sebenarnya, itulah akidah yang sebenar. Baik, tapi kan dia sudah ada akidah berpegang dengan metodologi yang dibawa oleh Abu Hashim al-Jubai. Artinya secara tidak langsung mimpi ini berarti akidah yang engkau pegang melalui Abu Hashim al-Jubai merupakan bukan akidah yang sebenar. Kalau itu akidah yang sebenar, aku tidak akan perlu mengatakan kepada engkau untuk mempertahankan akidah yang diriwayatkan daripada aku. Baik. Dah 3 kali. Kali pertama mungkin dia kata ini mungkin ada tamsilan yang tertentu, isyarat-isyarat yang tertentu sahaja. Kali kedua, kali yang ketiga, ini makna confirm, tinggalkan akidah Abu Hashim al-Jubai. Baik. Kemudian maka sembah Abul Hasan pada yang ketiga kalinya. Betapa aku tinggal, betapa makna bagaimana? Betapa tu makna bagaimana? Betapa aku tinggal, maknanya betapa aku meninggalkan akan mazhab. Mazhab tu maknanya ada tempat laluan. Mazhab tempat laluan yang sudah aku tasawurkan masalahnya. Tasawurkan makna aku memperdapatkan, aku sudah memahami akan selok-belok perbahasannya. Maknanya aku benar-benar kejam. Kejam tu kan sekejap. Kejam tu makna sudah betul mantap dengan pegangan aku ini, takkan berubah. Dan aku sudah betul-betul memahami kaedah
pendalilannya. Dah puluhan tahun, bagaimana aku nak meninggalkan? Baik. Dan aku ketahui akan dalilnya. Sudahlah aku tahu kaedahnya. Aku pula tahu dalilnya dan tahu pula cara pembahasannya. 30 tahun, 30 tahun daripada bicara aku dengan ilmunya, ilmu mazhab ini. Aku sangat alim dalam Mu'tazilah. Aku sangat faham dan aku sangat yakin yang pahaman Mu'tazilah ini bertepatan dengan pahaman ahli sunnah, pahaman Nabi SAW. Tapi peliknya, Nabi datang suruh dia mempertahankan akidah ahli sunnah, akidah dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Baik, maka sabdanya Rasul SAW, jika tiada aku ketahui bahawasanya Allah Ta'ala menolong akan dikau dengan penolongnya, jadi aku suruh akan dikau. Maknanya aku tahu Allah akan bantu kau. Kalau tidak aku ketahui Allah akan bantu kau, aku tak perlu jumpa dengan kau. Mana tak akan kuserahkan amanah mempertahankan akidah aku ini kepada kau. Karena aku sudah diberitahu kau boleh mempertahankan akidah ini. Baik. Kemudian dia kata, kemudian maka jaga ia, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, daripada tidurnya. Maka berkata ia, maka tiada kemudian daripada nyata yang sebenarnya, melainkan sesat. Sebenarnya dia kata, apa yang dibawa oleh Abul Hashim Al-Jubai ternyata satu fahaman yang sesat. Maknanya, selama ini aku berpegang dengan ajaran yang sesat sebenarnya. Setelah Nabi mengatakan bahawasanya aku pun mempertahankan akidah yang bukan akidah yang dibawa oleh Abul Hashim Al-Jubai. Maka kata Abul Hasan Al-Asy'ari, bagaimana aku nak tahu kaedahnya, bagaimana cara pendalilannya? Kerana tidak ada cara lain aku tahu melainkan cara Abu Hashim Al-Jubai. Maka Nabi mengatakan, Allah akan membantu engkau wahai Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka hilanglah Abul Hasan Al-Asy'ari selama 1 minggu katanya. Kemudian maka mengambil akan beberapa hadis yang menolongkan akan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang datang pada melihat akan Allah pada hari kiamat dan hadis bersyafaat Nabi SAW dan lainnya. Ini panjang tuan ya. Nanti kita kemudian maka mengambil akan beberapa hadis yang menolongkan akan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya dah bangun daripada tidur tadi, dia pun sedar bahawasanya yang dipegang selama ini adalah pegangan yang sesat, yang salah. Wallahu a'lam. Nanti dia akan sebutkan tentang bagaimana tindakan Abul Hasan Al-Asy'ari setelah dia menyadari yang fahamannya adalah fahaman yang salah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.